Sebuah segitiga ABC mempunyai sudut ABC sama dengan 60 darjah. AB ialah 3 sekuarit 3, BC ialah 4 sekuarit 3. Cari panjang AC. Okey. So, kalau kita ada ABC di sini, ABC. Sudut ABC ialah 60 darjah. AB ialah 3 sekuarit 3. BC ialah 4 sekuarit 3. Dia nak cari AC. So, untuk yang ini, dia adalah case side angle side. SAS, kita guna cos rule. Okey, ini ialah tingkatan 4 bab 9 punya penyelesaian segitiga cos rule. So, AC punya square sama dengan AB punya square tambah dengan BC punya square tolak 2AB BC cos 60. Okey. So, dia adalah AC square sama dengan 3 sekuarit 3 punya square tambah 4 sekuarit 3 punya square tolak 2, 3 sekuarit 3, 4 sekuarit 3 cos 60. Okey. So, cos 60 itu ialah setengah. So, setengah ini kita boleh potong. So, 927 tambah 16 darab 3, 16 darab 3, 48. Tolak dengan 12 darab 3, 6. Okey. So, 27 tambah 48 tolak 3, 6 itu ialah 39. So, AC akan jadi square root 39. Square root 39 itu square root 39 itu square root 39 sajalah. Okey. Cm unit. Cm. Ya. Yeah. Okey.